semua. Jawatan Kuasa Khas Kabinet mengenai anti rasuah memutuskan supaya kursus integriti dan anti rasuah diwajibkan di semua institusi pengajian tinggi IPT bermula tahun depan. Katanya inisiatif berkenaan membolehkan pelajar lebih peka dengan kesan rasuah yang bukan sahaja menjejaskan diri mereka tetapi juga negara. Ira, kenapa? Kau dah study tak untuk kuis minggu depan? Oh, aku dah study sikit-sikit. Tapi kau nak tahu tak? Apa? Aku dengar lecturer tu susah nak bagi A walaupun student tu bagus. Oh ya? Tapi kan, aku dengar kita ada cara lain. Cara apa tu? Kata Farid dekat aku, kalau kita bincang sikit je dengan Dr. Izzah tu, mesti dia kasih kita makan yang bagus. Kau nak rasuah ke? Serius Arina? Kau jangan main-main. Apa guna kita belajar selama ni? Taklah kot. Masuk. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Sila duduk. Ya, kenapa Farid? Doktor, saya sebenarnya ada benda nak bincang dengan doktor. Pasal apa tu? Saya sebenarnya tak nak repeat subjek doktor ni. Saya tak tahan dah nak repeat subjek ni untuk satu sem lagi. Saya harap sampel ni cukup lah. Sampel apa ni? Hadiah. Hadiah? Awak tahu tak kes ni boleh jadi kes berat? Awak tahu tak benda ni salah? Janji saya lulus. Lagipun saya tahu bukan saya seorang je buat benda ni kan. Baik. Saya faham. Saya akan pertimbangkan apa yang awak nak. Weh, macam mana result korang yang minggu lepas punya? Okey tak? Oh, kuis aku okey je. Biasa. Lulus lah? Lulus, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lulus je. Not my level. Meanwhile, Kau nak my level ni kau punya result berapa? Tinggilah daripada korang. Tinggi? Bukan kau cakap kau tak belajar? Macam mana boleh tinggi? Rahsia lah. Farid, kau ingat aku tak tahu ke? Kau bayar Dr. Izzah kan? Salah cara kau tu Farid. Cara mana lagi nak cepat untuk skor? Cara ni je tau. Zaman sekarang kalau nak naik cepat, kenalah pakai kabel. Tapi kau tak fikir ke kesan panjang dia macam mana? Nanti bukan kau je yang kena buang. Pensyarah tu boleh kena gantung tau. Kisah pula aku. Duit aku, suka hati aku lah. Bukan duit korang. Tak baik tu Farid. Farid. a few moments later. Ni apa benda ni? Kenapa pendrive ni ada dekat meja saya ni? Macam ada something je. Ya, kenapa Farid? Doktor. Video pasal saya apa? sebenarnya ada benda nak bincang dengan doktor. Pasal apa tu? Saya sebenarnya tak nak repeat subjek doktor ni. Saya tak tahan dah nak repeat subjek ni untuk satu sem lagi. Saya harap sampel ni cukup lah. Sampel apa ni? Hadiah. Hadiah? Awak tahu tak kes ni boleh jadi kes berat? Awak tahu tak benda ni salah? Janji saya lulus. Lagipun saya tahu bukan saya seorang je buat benda ni kan. Baik, saya faham. Saya akan pertimbangkan apa yang awak nak. Ni tak boleh jadi ni. Melampau dia ni. Hello? Saya nak minta tolong semua kumpul dekat Dewan sekarang. Saya ada hal yang nak bagi tahu ni, penting. And saya nak minta segera. Okey.
Terima kasih. Macam-macam lah hal. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Prof. Dr. Iza, Ya, saya Prof. awak tahu apa awak dah buat? Dan awak tahu tak apa yang saya pegang ni? Ni adalah bukti kukuh rakaman awak yang awak dah menerima sogokan daripada pelajar kita, Farid. Dan daripada situ, saya dah berbincang dengan pihak universiti untuk gantung awak daripada tugas. Dan awak juga, Farid, saya dah berbincang juga dengan pihak universiti untuk berhentikan pengajian awak serta-merta. Dan disebabkan oleh itu, saya serahkan kes ni kepada SPRM untuk teruskan kes ni. Tapi Prof, saya cuma nak tolong pelajar-pelajar saya. Tapi itu bukan alasan menolong dengan menerima rasuah. Awak tahu tak awak dah mencemarkan nama baik universiti kita? Awak bukan tolong, awak jual maruah ilmu. Tapi Prof, tak boleh ke bagi saya satu peluang lagi? Apa saya nak jawab nanti dengan ibu bapa saya? Ya awak ni Farid. Masa awak tahu tak fikir pula mak bapak awak dah jadi macam ni, dah kena macam ni, awak nak minta saya ringankan beban awak pula. Tak ada. Perjumpaan kita setakat sini saja. Dah, Surai. Hari tu aku hampir terlibat dengan rasuah. Kalau tak disebabkan kau, Mira, aku rasa aku dah senasib dengan si Farid tu. Terima kasih Tamira sebab ingatkan aku. Sekarang aku belajar. Yang kita belajar ni bukan hanya untuk lulus, tapi untuk menjadi manusia yang lebih jujur dan bertanggungjawab. Tak apa. Kita semua pernah lemah. Kita ada je pilihan untuk pilih jalan yang betul. Kalau rasuah ni berleluasa, apa nilai ilmu yang kita akan dapat? Kan ke? Sekarang aku sedar. Ilmu yang berkat datang dari usaha, bukan dari duit yang disuap dalam gelap. Rasuah dalam pendidikan bukan sekadar jenayah, Tetapi ia juga racun kepada masa depan kita. Jika ilmu adalah cahaya, maka rasuah adalah kegelapan yang akan membunuh kita secara perlahan-lahan. Kat.